hari ni aku dekat Jalan Makmur 52. Dengan korang ada 2 unit dekat sini. Satu rumah nombor 7, satu rumah nombor 9. Dekat sana Jalan Mati Kalau petang-petang korang nak race, korang boleh race kat depan ni. Okay. Jom kita masuk bahagian dalam dia. Ini bahagian carport dia. Boleh muat 1 biji kereta dan beberapa biji motor lah. Awning kita dah tarik sampai depan. Jom kita masuk bahagian dalam. Pintu macam biasa, safety door. Kalau korang beli dengan aku, memang pintu macam ni. Living hall dia dah siap dengan lampu LED, lampu downlight dengan kipas lah. Ini kawasan store area dia dah siap dengan pintu. Bawah ni ada bilik pertama. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Ini kawasan kitchen area dia. Kawasan kitchen area dia ni korang tengok. Dah siap dengan tabletop, kabinet. Dah full sampai atas mozaik dia. Ini tempat laundry area dia. Dan ini bilik air pertama bahagian bawah. Jom aku tunjukkan korang bahagian atas. Rumah ni berkeluasan 700 lebih square feet macam tu. Kawasan tangga dia sampai ke atas semua SPC lagi satu, rumah yang sebelah tu design dia sama macam ni. Sampai atas je korang akan jumpa bilik. Aku nak buka lampu. Okey, bilik ni dah siap attach dengan bilik air, sambung dengan bilik sebelah. Ini kira bilik master bedroom lah sebab bilik ni paling besar. Kalau korang berminat nak beli rumah ni terletak dekat Damai Jaya. Harga dia baru 418,000 sahaja. Apa-apa boleh roja-roja. Ciao.